adalah kitab tu buat nak tu tak ada kata cari kirim dan inilah. Jadi kitab ni dia kirim Mukashafatul Qulub, pembukaan hati. Kasyafah ni pembukaan, usaha-usaha membuka pintu hati, pintu kereta, pintu rumah. Ini pintu belakang. Ya, kalau pintu kereta ni kalau tak kena buka, tak cabut, tak buka. Dia kena buka kaedah dia. Pintu rumah kita juga kalau tak kena gaya tak terbuka, kerana kuncinya ada hak 1 gigi, 2 gigi, 3 gigi. Hati bila juga. Hati manusia ni dia terkatuk sungguh. Yang bukanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ibu kunci tak dunia ni lain pada tangan Tuhan belaka. Miftahul Qulub, macam-macam kitab diberi nama Miftahul Qulub, anak kunci hati hari ni Mukashafatul Qulub, usaha sungguh-sungguh untuk buka hati manusia. Allah Ta'ala akan buka pintu hati bila dia tengok kita ni nak buka. Kalau Allah Ta'ala tahu kita tak sama buka, apa nama kerja buka pintu hati, aku tidak pelahap sangat nak buka pintu hati, sedangkan kamu tak mahu. Sebab tu kisah masyhur iaitu Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Jahal laknatullah alaih, dia sayang sekali sama duduk Mekah. Boleh ada main gurau sekali, main pun sekali, main cung sekali. Tapi bila besar panjang, Abu Bakar terbuka pintu hati. Boleh ajaran Nabi Muhammad masuk. Abu Bakar terbuka pintu hati. Abu Jahal tak terbuka. Siapa ke rekod dia lah Quran. Abu Lahab, guru dia Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, ketua ni Quraisy, bakal Tok Said. Tapi nyelawan Nabi siapa nama dia rekod gazet dalam Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab, mati bunuh Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada bunuh satu sen harta dia dan perusahaan dia. Sasla naran zathab. Tak lama lagi Muhammad dia akan masuk neraka. Saya selah orang Melayu panggil salah. Benda bila kita masuk Nabi dia mati. Orang benda hidup kita tujuh Nabi mati. Senang tak sakit. Tapi masalah ni hidup tak mati tak bergelepar. Jadi Abu Lahab dia dengar dia kena salah ni, takkan dia tak erti bagaimana deritanya hidup dia di akhirat kelak. Tapi dia tak buka hati paksu dah. Pucanya dia tidak nak Islam. Kerana banyak dah. Kerana nak bagi jadi orang besar. Kalau aku terima Islam, arti aku ni turut Muhammad. Mana boleh turut Muhammad? Orang turut aku, lama ni tiba-tiba aku nak turut Muhammad. Nothing. Tak boleh, tak akan berlaku. Jadi para hadis semua tak lelah ni pun hak mana tak terima Islam ni bukan apa dah. Jadi apa amat berhormat, yang berbahagia, yang arif, yang amat arif, yang berapa macam-macam fashion yang tapi hak tak tahu Islam tak tahu paksu dah. Hak tahu Islam juga tak ada bunyi Islam. No. Semua ni berpunca daripada kalbu kita. Kalbu seperti orang falsafah kata kalbu ni ibarat gelas. Bila kita bubuh pasir dah gelas, nak bubuh air tak ada lah. Tak ada mas bubuh. Dalam cawan ada pasir, ada tanah. Bubuh kat dia turun bau. Padahal cawan diguna untuk bubuh teh sejuk kau berapa sedap. Tapi dah kita bubuh benda lain dah. Maka bubuh hak lain belah mana bergol sekali itu biarlah keluar. Kalau bubuh kita juga. Bila kita bubuh kufur dalam tu, bubuh nifaq dalam tu, bubuh kufur nifaq. Lepas ni bubuh iman aku mana? La ikraha fid din, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Mana-mana orang kufur dengan taghut, lepas tu baru dia iman dengan Allah, arti dia bergantung dengan tali kufur. Tengok tuan bahasa dia tak kata faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Bahasa tu orang alim ulama Quran dia tengok susunan bahasa tu dia tidak. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dia tak kata faman yu'min billah wa yakfur bit-taghut. Dia tak tukar. Allah Taala tak tukar bahasa. Mana-mana orang kufur dengan taghut, lepas tu dia beriman dengan Allah. Mana nak boleh ke beriman dengan Allah Taala ni mesti kufur dulu. Kufur dengan taghut, buang taghut. Taghut makna benda sesat. Tolak Nabi Muhammad sesat. Nak panggil sesat, kau nak panggil taghut, kau nak panggil bengong, kau nak panggil tolu, kau nak panggil bodoh bugilah. Tapi nak boleh ke iman masuk dalam hati, kena buang dulu sampah sarap. Betul-betul supaya kita nak nabur.
padi, nak tabur benih sawit, nak tabur benih apa. Takkanlah kita tabur dulu bawang rupuk. Kena buang rupuk dulu. Kena galuk, kena buang, kena racun. Mampu habis rupuk, barulah boleh benih. Barulah benih tumbuh dengan keadaan subur. Kerana tidak ada gangguan. Tapi kalau kita ditabur dulu, lepas tu kira nak buang rupuk lah, baru nak racun rupuk. Tak ada orang buat, tak payah. Tak payah orang ajar, tak payah cikgu rakyat, tak payah mak suruh. Tiap-tiap orang kapung belah mana kapung sekalipun, nak tabur benih, nak tanam pisang kata kau, dia buang rupuk. Buang rupuk. Buang rupuk ni dah orang panggil buang karut. Bubuh benih, arti bubuh iman. Itu dia. Jadi law ni, tidak law ni, sejak lepas law ni pun, kita kenal depan kita. Depan kita ni sah dah syurga neraka. Kenapa? Kalau yang buat syurga neraka ni bukan kerajaan, bukan syarikat, bukan individu, Tuhan. Bila tu Allah Ta'ala buat ya. Mana kita boleh ubah? Mana kita boleh ubah suai? Allah Ta'ala buat ya. Kerajaan tak apalah kita boleh ubah. Undi kerajaan, datuk kerajaan tu ubah, mari kerajaan lain, bubuh habiskan apa. Nah, Tuhan nak undi lagu mana? Bila raya bila dia? Kita nak buat lagu mana? Sebenarnya kita berdoa. Ni lah berdoa ni. Doa ni lah orang panggil, doa ni luahan hati. Hak doa tu biar ke mulut belam melenggang, belam doa ngatuk belam kata. Ini tidak doa, moga lain bukan nama sendiri lah ya. Kita nak berdoa kepada Allah, fa anta muqinun bil ijabah. Mu doa dengan Tuhan ni dengan keadaan mu yakin Tuhan terima. Nak yakin lagu mana Tuhan kata dia ni perangai ya, bila dia itu perangai dia. Mana boleh Tuhan nak beri? Mesti bukti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa ni biar bukti apa? Biar keluar daripada hati, belum dapat tubik ke mulut. Mulut lidah kita ni juru bahasa. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ala al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Innal kalama la fil fuad. Bahasa ni ucapan daripada duk hati. Wa innama ju'ala al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Cuma lidah dijadikan sebagai juru bahasa. Lidah ni juru bahasa tolong buaya berhati. Jadi jangan jadi kita berdoa hati terharu pasal tu mulut tu pakai set lah main. Apa yang mana nak aku? Ya, makmum belakang tu amin. Itu imam yang mengatur. Tak kau panggil nyanyi, tu imam lagu ni orang panggil tidak simpati, tidak ada kesian belah pada tu makmum. Tu makmum tu amin. Dia ni duk loli terharu sekali. Dia nak aku mengapa? Orang ni memang banyak kaum ni. Biarlah ambo ni selalu orang tegur. Kita selalu duk kebek benda-benda kita. Duk royak benda-benda dia mau tak suruh. Tak royak, tak ada orang lain royak. Nak royak dia mau marah. Kok marah bilah. Asal kita betul sudah. Jangan marah buat degil jangan. Jadi para hadirin semua. Subuh tadi. Subuh pagi Jumaat biasa kita baca sajdah. Sama ada kalau kita duduk jadi makmum belakang Nabi, buat loloklah kita jadi makmum belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia hidup hari itu ataupun kita buat loloklah pagi tadi kita sembahyang balik punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat lolok. Tentulah dia baca ayat sejadah. Rakaat yang pertama, dari rakaat yang kedua dia biasanya baca surah Al-Insan, surah apa tabarakalladzi bi yadihil mulk alladzi khalaqakum. Ya, dalam surah sejadah sebut fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ini dalam ayat surah sajdah. Fadhuqu bima nasitum. Ambil tengok dia. Rasalah sekarang saya kata. Rasa sikit dengan sebab mu lupa berjumpa hari ni. Apa dunia itu keperum 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun. Mu lupa jumpa hari ni. Mudah dapat benda depan. Nampak rumah, nampak orang, nampak pitih, nampak makan, nampak cendol, nampak ononde, nampak botol, nampak bukan. Hak benda tak nampak dengan mata, mu tak tengok dengan hati perut. Aku buat dua mata. Mata lendek. Mata lendek nampak hak barang buti, hak dapat toko, hak barang madiah, barang fizikal. Ada satu lagi benda hak aku buat, tak nampak dengan mata, tapi mu boleh tengok dengan mata hati. Iaitu akhirat. Hari akhirat ni aku buat. Aku akan buat. Bagaimana aku boleh buat dunia dengan langit, bumi, galaksi dengan tumbuhan bergapanya, aku akan buat akhirat. Dan mu kena baca mengenai akhirat ni jalan semayang mu sendiri. Maliki yaumiddin. Tuhan yang berkuasa penuh hari akhirat. Hari bala, hari agama. Tiba-tiba hari akhirat dengan sebab jauh pada mata.